Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam Sembang MG. Sembang MG berkaitan dengan kerjaya takaful. Jadi pada malam ni bersama dengan Abel, kita akan bersama dengan sahabat kita yang telah berada di dalam industri takaful dan telah berada di dalam Millennium Group. Sudah hampir lebih kurang, ini orang baru, kita tak bawa orang lama malam ni. Jadi mereka akan kongsikan apa yang telah mereka lalui, apa yang telah mereka lakukan sepanjang setahun dua ini sebagai perunding takaful. Jadi Abang yakin pada malam ni ramai dalam kalangan kita yang akan tertanya-tanya nak tahu bagaimana cara mereka memulakan bisnes takaful. Dan sebagaimana yang kita tahu, ramai masyarakat kita di luar sana yang merasakan menjadi perunding takaful ini sebagai satu kerjaya yang menakutkan ataupun tabu orang kata. Jadi pada malam ini Abang akan bersama dengan sahabat kita, iaitu kita ada saudara Fahmin. Jadi bukan sahabat kita yang boleh dikatakan masih lagi baru dalam orang kata 3 tahun ke bawah bersama dengan kami di MG. Jadi pada malam ni kita cuba korek sikit lah. Sebab kalau kita nak tanya ejen yang lama rasa macam tak sesuai. Jadi pada malam ni kita nak tanya sahabat kita yang baru ni bagaimana mereka boleh menceburkan diri di dalam perniagaan takaful. Jadi kalau kita boleh tanyalah Fahmin, jadi abang nak tanya Min lah. Okey Min, bagaimana Min boleh memulakan ataupun Min boleh ceritakan sedikit Min start jadi ejen tu bila? Okay. Lepas tu bagaimana ataupun apa yang menjadi turning point? Sebab kita tahu nak jadi ejen takaful ni ramai orang di luar sana dia merasakan aku tak boleh lah nak jadi ejen, takut lah, macam-macam stigma. Betul. Rasa tabu, takut dalam diri. Jadi apa yang menyebabkan Mi nak jadi ejen dan orang kata faktor yang menyebabkan aku kena jadi ejen. Apa yang menyebabkan benda tu dan bagaimana Mi boleh terjebak dalam industri ni lah pada hari ni. Boleh menceritakan. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Pertama terima kasih pada JM Abel panggil saya pada malam ni untuk kongsikan pengalaman saya lah sebagai sekarang ni dah jadi ejen takaful. Saya mula kontrak pada Januari 2021. Okey. Disember 2021. Maknanya selepas Covid lah. Selepas Covid, betul. Okey. Macam mana turning point yang boleh menyebabkan saya nak jadi ejen takaful dan sebagainya ni? Kisahnya pada mula-mulanya saya punya mertua saya sendiri. Diuji dengan kanser stage 4, final stage. Dengan masa tu keadaan memang tak ada perlindungan apa-apa takaful. Maknanya saya punya mertua ni sebelum ni memang kita tahu takaful tu ada. Tapi kita tidak didedahkan dengan apa itu takaful. Yalah betul lah, kalau kita tengok dengan zaman sekarang macam-macam lah stigma orang cerita, netizen dan sebagainya. Betul. Kan. Betul. So bila dah itu berlaku pada mertua, kita mencarilah. Mencari plan takaful yang terbaik dan sebagainya sehinggalah saya jumpa saya punya ejen lah. Sekarang ni dah JM Akmal sekarang. So dia yang mula ajak saya jump kepada industri ni. Saya biasalah mula-mula kita risau lah kita risau takut nanti sebab saya pun bekerja, maksudnya saya ada kerja hakiki saya. Yalah mana kan? Min pun sebagai ejen part time kan. So dalam masa yang sama saya fikir boleh ke buat sebagai ejen takaful dan sebagainya. Tapi alhamdulillah bila kita jump in dalam bidang ni sebenarnya dia satu bidang yang sangat-sangat best lah. Sangat-sangat best. Memang saya tak nafikan kalau memang kita fokus untuk ubah kita punya family financial, kita pun memang kita minat untuk bantu orang, memang ini memang satu bidang yang betul lah. Yang memang bidang yang betul. Dan saya pun kenapa saya bersungguh-sungguh nak jadi ejen, sebabnya saya tak nak apa yang berlaku pada saya menimpa kepada orang-orang yang lain. Maksudnya saya tak nak orang lain jadi orang yang ketinggalan zaman macam saya. Maknanya bila saya dah jadi ejen, saya nak
nak sebarkan kebaikan ni supaya bila dah diuji dengan penyakit dan sebagainya, kita ada satu dana yang melindungi kita. Dan itulah konsep dalam takaful kita. Yalah, maksudnya baguslah. Maknanya maksudnya Mi jadi ejen ni disebabkan rasa kesedaran. Jadi mungkinlah Abang boleh katakanlah kalau situasi ni tak terjadi kepada mertua. Betul. Mungkin orang kata benda mungkin sekarang tak jadi lagi tak jadi ejen. Betul tak? Jadi mungkin. Sebab itulah dalam kehidupan kita ni setiap apa yang berlaku, benda itulah yang orang kata Allah sebenarnya dah tulis cantik dah sebenarnya. Betul. Jadi maksudnya sekarang bila Mi jadi ejen ni, Mi rasa apa? Best ke? Best lah, tak best ke? Bila dia mula-mula bayar, sebelum jadi ejen kita risau takut nanti banyak benda yang kita kena buat. Contoh kalau bila kita punya klien nak masuk hospital, kita kena urus dan sebagainya. Tapi sebenarnya benda tu, sebab tu cakap tak kenal maka tak cinta. Okey, betul. So bila kita dah masuk dalam bidang ni sebenarnya tak ada pun semua mimpi-mimpi ngeri tu sebenarnya tak ada. Tak ada pun. Sampai kena handle A sampai ke Z nak masuk hospital tak ada pun. Sebabnya sekarang ni semua dalam online. Cuma servicing kita pada kita punya klien adalah dan nama pun kerja. Betul. Dan kan. So takkanlah nak duduk je sepanjang masa kan. So maknanya ada masa kita uruskan kita punya klien lah. Tapi sebenarnya benda yang paling best bila saya masuk dalam bidang takaful memang bebas masa lah. Kita bebas masa. So, maksudnya bila kita boleh arrange waktu mana kita nak jumpa klien kita, waktu mana kita nak bersama dengan keluarga kita, waktu mana kita nak buat hal kita sendiri. Sebenarnya bila dah masuk dalam bidang takaful ni dia tak terikat dengan kita. Tapi benda-benda yang sebaik itu biasalah. Kita kena jumpa kita punya I.O. dan sebagainya. Itu benda-benda common lah sebab kita masih baru. Betul. So kan kita nak belajar lagi benda-benda yang baru. Maknanya sekarang setelah hampir 2 tahun, 3 tahun. Yalah, 2 tahun, 3 tahun ni rasa menyesal tak jadi ejen? Tak pernah menyesal. Tak pernah menyesal lah? Tak pernah menyesal. Ataupun mungkin Min ada pengalaman lah. Pengalaman yang Min nak kongsikan lah. Maksudnya sepanjang jadi ejen ni yang sebelum ni Mi rasa aku tak boleh buat. Tetapi bila dah duduk dalam ni sebenarnya aku boleh buat benda ni. Ataupun mungkin ada something mungkin sikap kita lah, mana sikap kita ataupun habit kita sebelum ni yang orang kata bukan tak okey sangat, maknanya kurang sikit. Tapi bila dah jadi ejen takaful ni, apa yang Mi rasa changes? Yang Mi rasa sejak aku jadi ejen takaful ni I'm getting better and better. Contoh macam tu lah. Kalau Bay tanya saya, yang paling obvious masa lah Bay. Masa. Yelah kita sebelum ni biasa kita kena dengan pepatah Melayu lambat itu Melayu lah biasa. Itu. Kalau cepat itu Cina biasa. Tapi bila once kita dah masuk dalam bidang takaful, apa yang bagusnya bidang ni dia mampu ubah saya untuk tepati masa. Sebab setiap masa itu berharga. Susah kita nak jumpa klien kita dan sebagainya. Kalau kita terlambat ni kita dah terlepas. So, dalam tak sedar benda tu yang mengajar kita masa kena hargai dan kena hormati masa orang. So benda-benda lain saya rasa tak sangat lah. Tapi dari segi masa memang dia sangat. Masa lepas tu dia dari segi macam sebelum ni kita rasa sesuatu benda tu tak penting sebagai contoh. Ilmu-ilmu baru sebagai contoh. Tapi bila once masuk dalam bidang takaful banyak benda baru yang belajar dan Min juga rasa kita boleh buat kerja ikut keutamaan, priority. Betul. Alright. Okey Min, jadi apa pesanan Mi untuk sahabat-sahabat baru kita yang ingin berkecimpung di dalam ataupun istilah yang straight to the point kita kata nak jadi ejen takaful lah. Baik. Jadi apa Min boleh advise ataupun nasihatkan kepada sahabat-sahabat kita di luar sana yang masih lagi ketakutan untuk jadi ejen? Apa yang Min boleh share, kongsikan? Baik. Untuk sahabat-sahabat kita dekat luar sana, saya rasa semua yakin bila dah jadi ejen takaful ni benda yang paling kita risau nak jumpa orang dekat mana, nak cari kita punya prospek dekat mana, wajib ke kena keluar jumpa orang dan sebagainya. Tapi korang semua kena yakin bila you dah masuk dalam bidang takaful ni, jumpa orang itu bukan keutamaan. Kenapa saya cakap macam tu? Baik. Sebabnya dengan dunia sekarang, saya punya klien pun sekarang bila dah masuk, saya start
Januari 2024 memang saya agak kurang berjumpa dengan orang. Maknanya banyak dalam platform online. Dalam platform online. Sebabnya kebanyakan saya punya klien dia lebih selesa untuk bercakap dalam online. Maksudnya kita guna Zoom meeting dan sebagainya. Betul. So kalau itu yang sahabat-sahabat dekat luar sana risaukan, sebenarnya tak perlu risau. Sebabnya kebanyakan kita orang Malaysia memang dia suka untuk berhubung dalam online. Tapi kalau nak jumpa kita jumpa kan. Jugalah. Dan juga walaupun kalaulah you guys rasa macam susah lah nak buat benda ni, sebenarnya you kena fikir orang Malaysia banyak lagi tak ada takaful. So you jangan risau mengenai prospek. Maknanya market kita masih lagi luas dulu sana. Memang sangat benda paling senang, you cuba selidik you punya family member lah. Betul. Kalau kita check balik kan. You cuba check adik-beradik, saudara dan sebagainya. Kalau diorang pun tak ada, itulah sebab kenapa you kena jadi ejen takaful. Betul. Untuk bantu diorang. Tapi macam saya bagi tahu, tak kenal maka tak cinta. Kalau you guys rasa memang dah pernah ada rasa sikit-sikit ataupun tak tahu mengenai apa industri takaful ni sebenarnya, you kena buka sikit hati untuk dengar, lepas tu insya-Allah you akan mula cinta. Maknanya dengan kata lain, cuba dulu, betul. Tak ada rugi pun kan? Tak ada rugi pun. Memang tak ada rugi. Ada modal berapa? Tak ada apa dia, ada beribu-ribu ke modal? Tak ada. Modal tak ada. Modal jujur saya bagi tahu, modal dia kena ambil exam RM80. Tu pun JMAB yang sponsor. Maksudnya kalau lulus kita akan bagi balik. Maknanya ibarat consider tidak ada modal lah. Consider memang tak ada modal. Jadi bila apa yang Min cerita ni, Abang pun tak tahulah. Kalau sahabat-sahabat kita di luar sana yang masih lagi jam, pening, tak boleh nak buat decision, jadi why not just try? Betul. Tidak ada apa rugi pun. Betul. Sama lah kita waktu kita mula-mula kita nak masuk universiti dulu. Kita tak tahu course yang kita belajar tu mungkin senang dapat kerja dan sebagainya. Betul. Tapi sebab kita mencuba. Betul. Mencuba, tengok akhirnya kita dah berjaya. Sama juga macam bidang ni. Apa tertarik dengan Min cakap contoh macam kita nak masuk universiti. Kita masuk universiti dulu. Kalau kita relate dengan bisnes yang kita nak buat lah, kita masuk universiti dulu. Pernah tak kita terfikir macam mana kalau aku gagal? Betul. Kan? Betul. Macam mana kalau aku gagal? Jadi sama juga bila kita nak start bisnes ni, kan? Why not? Sebab kita belajar universiti 3-4 tahun kita duduk kat universiti pun, kita hadap je. Kita pergi kuliah, kita pergi assignment kita hantar, ada quiz dan sebagainya kan, aktiviti kita buat kan. Sedar tak sedar dalam masa 3-4 tahun dah grade aku. Tiba-tiba dapat segulung ijazah diploma kan. Betul. Jadi samalah dalam bisnes kita ni. Betul. Jadi kita jangan fikir kegagalan. Betul. Kita hadap dulu apa yang ada depan kita. Jangan fikir lagi untuk esok dan lusa. Betul tak? Betul. Alright. Jadi very good. Terima kasih Mi di atas nasihat kepada sahabat-sahabat kita dan juga perkongsian Mi pada hari ini. Sama-sama. Jadi insyaAllah semoga ianya dapat memberi manfaat kepada kita semua. Ya. Baik.